Yang ini adalah awning DIY So kalau korang nak pasang sendiri dekat rumah korang, awning, okey, korang boleh buat secara DIY tau. Yang ini dia ada banyak saiz. Kau boleh tengok dekat dalam beg kuning saya. So yang saya ambil ni saiz berapa ratus berapa ratus kali berapa ratus tau. Tapi yang ni dia boleh sambung tau. Kau tengok jangan kasih taichan, pasang dulu macam ni, nampak Ini satu set. Okay, ini satu set. Kau tidak buat belum skru lagi. Sebab apa? Belum pasang belah sini. So sebelah ni satu set. Nanti kita sambungkan dia lagi, dia boleh jadi dua set tau. Macam mana? Okey, kasih saya can, pasang terlebih dahulu ni. Okey, cantik. Dia kat bawah ni dia ada skru dia ni. So kita kena skrukan dekat belah bawah dia ni supaya dia tak mudah tercabut. Okey, contoh ini satu set. So ambil lagi satu set ni. Kita pasang lagi satu set dekat sebelah sini pula. Macam ni. Okey, dia. Okey, buat macam ni, buat macam ni. Buat macam ni. So sini dia macam ni. Terbalik tu. Terbalik. Terbalik. Pusing. Dia macam ni. Nampak tak? Korang nampak tak? So yang ni, bila korang pasang penuhnya, dia akan jadi macam ni. Ni saya pasang dekat kafe saya ni, dia akan jadi penuh terus macam ni. Nampak tak? Cantik tak macam ni? Dia akan jadi terus macam ni penuh. So kalau korang nak pasang dekat rumah korang, InsyaAllah senang saja. Tak payah nak suruh orang tukang-tukang buat ke apa semua. So kau beli je awning DIY ni. Boleh pasang sendiri, boleh letak dekat mana-mana korang nak letak macam ni. Nak letak, skrukan saja dekat dinding. Letak kat sini. Skrukan saja dekat dinding. Dah jadi dah. Cantik kan? Cantik, serius aku cakap dengan korang. So, kau pergi tengok kat dalam beg kuning, berapa harga awning DIY ni yang korang dapat. So nanti korang pasang sendiri. Nak pasang pun tak susah. Senang saja nak pasang dia punya awning DIY ni. So saya letak dekat dalam beg kuning. Korang grab cepat-cepat awning DIY daripada Modo 4 ni. Okay? Assalamualaikum.